Punya satu cerita yang menarik tau. Okey. Kita berceritalah kat sini Ya. cerita ni tentang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Aisyah. Okey. Cerita ni mungkin ada yang pernah mendengar, tapi aku mau ceritakan lagi ya. Satu ketika Nabi dengan Aisyah duduk satu rumah. Ya. Nabi kan ada banyak isteri. Ketika Nabi dengan Aisyah, isteri lain hantar makanan dalam tupperware. Ya. Bekas lah. Mau memberikan kepada Nabi. Jadi sampai kepada rumah Nabi, utusan itu, artinya orang yang diupah untuk hantar itu buka pintu, Nabi ambil. Lepas tu Aisyah tahu itu Dari isteri dari isteri yang lain. Agak-agak Aisyah buat apa? Kalau isteri Nabi dia bagi je lah juga kan. Oh, tak Tak ada. Nurah, tak. Tapi dia buat dia buang ke? Tak. Allah, Dia ambil bekas tu, dia hempas sampai pecah. Oh, jealous. Ya, dia jealous. Even Aisyah. Aisyah Ya. pun Ya, jealous. Lepas tu tahu Nabi respon macam mana? Hmm. Adakah Nabi kata, "Kau itu pun nak jealous? Kenapa kau macam ni? Kenapa kau emosional sangat?" Nabi tak cakap macam tu. Nabi kutip bekas tu. Nabi kata, "Oh, mak kamu tengah jealous." Dia bilang sama orang yang mendengar utusan itu. Kan ada orang yang datang kan. Jadi bila nampak suasana begitu, pertama Aisyah, dia respon and dia react to the situation. Tapi kita tengok macam mana Nabi respon tu. Sabar ya. Dia kata mak kamu tengah jealous. Dia tak kata perempuan ni jealous. Dia kata Mak tengok kamu. perempuan ni. Dia kata mak kamu. Ummukum. Sebab kan Aisyah kan ummul Oh mukminin. ya betul. Kan Aisyah kan Ibu. orang yang hebat, high status kan. Tapi Correct. dia masih Balik. hormat. Dia kata Ya. mak kamu tengah jealous. You know what he did? Dia angkat balik, dia kumpul balik. Lepas tu dia kata nanti ambil bekas lain ganti. Yang ini saya simpan. Sebab dia tak nak mengecilkan hati yang isteri satu lagi. Tapi dia tak suruh Aisyah, kau tak boleh buat macam tu. Dia tak kata macam tu. Dia let it go. So it ends there. Tak It's end ada. there. Really? The story is You know, end there.